Yo, watch up, guys. Welcome back to my channel YouTube. Suzam. Oh, ya, kembali bersama Suzam, guys. Ui, dah lama lah, guys. Kita sidai kau semua. Dan Suzam kembali baik comeback untuk buat video untuk kau semua. So, sebelum tu, Suzam nak ucapkan kepada seluruh umat Islam di sana, selamat menyambut Aidil Adha 2025, guys. So, Suzam minta maaf kalau ada salah silap daripada Suzam sendiri, ada salah kata, ada kasar bahasa. Saya minta maaf. Dan Suzam minta maaf juga sidai korang semua. Dah lama tak buat video. So, kali ni Suzam commit balik untuk buat video dan insyaAllah akan ada next konten yang menarik untuk korang semua. Apapun pun, teruskan support YouTube Suzam, guys. So, hari ni Hari Raya Aidil Adha. So, kita nak buat satu konten vlog untuk kau semua. So, pagi ni Suzam tak sempat apa, tapi dah lepas lah, dah sembahyang raya apa semua. Kita next, sebab pagi ni juga ada korban kan. Korban tu pun Suzam tak sempat, sebab kita nak tengok lepas korban tu, kita nak tengok sekejap tadi, tengok lembu sembelih apa. Balik nak tengok One Championship, iaitu hari ni One Championship ada Jojo Ghazali lawan dengan Diego. Lagi satu Alip lawan El Jamari. Yes. So, kita akan tengok sekejap lagi. Sebelum kita start ini konten, jangan lupa teruskan support YouTube Suzam. And sebelum tu, jangan lupa tekan butang like, share, comment and subscribe. Dan subscribe, terima kasih. And let's go. Let's go. Kita start ini konten, guys. Enjoy. So, hari ni One Championship ada 2 game. Ada 2 game. Jojo Ghazali dengan seorang lagi Alip. Kita tengok Alip lah next. Lagi ya. Dah start. Oh, cantik. Lagi. Baju. Nampaknya pusingan kedua ni Diego mendalui dulu guys, sebab Diego banyak pas-pas kan nak pergi. Saya Diego ni jauh, lepas tu Johan dia tak nak masuk kan. Tapi tak apalah, kita tengok yang ketiga pula pusingan. Baca. Ke bawah je. Aduh, dia tangan pula. Jom. Sesi tu tak nanti lah. Aku rasa lah Diego menang. Kalau Jojo menang, alhamdulillah rezeki lah.
Itulah. Diego menang. Sebab poin banyak. Jujur dia tak. Tapi tak apalah guys. Mungkin tak ada rezeki lah. Alip. Okey guys. Alip tak masuk dekat dengan projector ni. So dengar sikit dia punya sound system. Laju kaki. Laju kaki Alip kan? Aduh, Alip. Betul Alip. Aduh. Alip main tu. Siapa yang menang? Jemari ni ada poin juga tapi alah kau iklan je dah. Go for kan. So guys, kita dah tengok tadi One Championship. Jojo melawan Diego. Push. Jojo melawan Diego tu sengit guys, sengit. Tapi apa Syekh Shozam tadi, ini sekadar Shozam cakap lah. Kalau rasa salah, betul-betul lah. Ini bagi pendapat Shozam, pendapat orang lain lah. Pendapat Shozam tadi, Jojo Gonzalez lawan Diego, bagus. Cuma Jojo tadi, Shozam apa yang Shozam nampak Jojo, Diego tu, first kat Diego lah. Diego dia tahu Jojo punya tangan memang kuat kan. So dia main pasif lah. Dia jaga jarak. Jaga jarak. So dia tahu bila Jojo tumbuk dia jauh-jauh sikit kan. Itulah nampak ah. So kemenangan tadi kepada Diego lah guys. Diego. Sebab apa? Diego banyak masuk point kat itu. Tumbuk. Jojo tak dapat sebab Diego banyak tepis kat itu. So lebih kepada Diego kemenangan. So next pula perlawanan di antara Alip lawan Al-Jemari tadi. Betul tak? So di Alip lawan Al-Jemari, menangnya si Alip. So Alip menang point di situ. Tapi Suzan nampak tadi, Alip bermain round pertama
biasa je. Dia lawan-lawan kita lah. Dia kerja point je. Lepas 2 kerja point. Kerja ketiga pun point. Mungkin Alip dah tahu. Dia hanya kerja point. Kalau KO pun rezeki dia lah. Kalau KO lah. Dia nak tengok skill jemari macam mana pergi ni lah. Suzam apa Suzam. Pendapat Suzam lah. Nampak itu. Suzam tengok. Tu Alip. Dia tak ada nak serius sangat. Dia kerja point dia. Dapat pop. Sepak masuk. Okay. Tumbuk pop masuk. Okay. Point dia. Itu lah. Tapi kemenangan di atas Alip. So kepada dua-dua Johan Ghazali and Alip, tahniah lah Suzam ucapkan. And so dah habis pada kita tengok World Championship. Kita next, kita sekejap lagi pukul 1.30 kita pergi Majid. Sebelum tu kita pukul 1 tu kita tembak Majid dah ya. Sebab kita nak solat dekat Majid Ara Damansara. So lepas Majid Ara Damansara kita ambil lembu korban dekat situ. So apa-apa pun enjoy ini vlog. Let's go kita pergi masjid guys. Tapi sekarang baru pukul 12.11. Kita tunggu lagi beberapa minit lagi ya. Yes. Lupa nak update jalan cepat tadi. So kita dah dapat dul pasti 2 daging korban lembu guys. So sekejap lagi kita akan masak. Tak tahu nak masak apa. Bersama dengan Chazam lagi guys. Tengok dia balik. Sebab Suzam tak hati sangat nak masak lagi kan. Jujur lagi jujur. Sekejap lagi malam kita sambung balik video ni.